korang subscribe, aku terjun. Adakah papan tanda atau penunjuk arah mencukupi sepanjang laluan? Habis akaun dah kena hack. Masalahnya dah habis tengok view. Dia bukan tahu bagi komen pun. Pada pendaki-pendaki baru kan. Oh, first time ke? Dia first time. Oh. Tak susah, tak senang juga lah sebab dia agak pacak. Menyusahkan aku ya. Cepat aku nak kau record juga aku tak ni. Kena gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel WRWJ. Seperti biasa, aku dah penat, aku dah terlambat buat intro. Jadi, inilah muka dia orang. Kita layan intro dulu. Okey, sebenarnya pada hari ini aku J dan sekali lagi Hafiz untuk kemunculan di vlog yang ketiga bersama dengan kami di YouTube channel WRWJ. Hari ini kami berada di Bukit Keluang. Yes, Bukit Keluang Besut Terengganu. Yang mana vlog hiking kami di sini telah pun berada di channel kami ni sejak setahun atau 2 tahun lepas. Aku pun dah kurang ingat dah bila kami ke sini. Dan hari ini kami melakukan Bukit Keluang 2.0 untuk kali kedua. Dan ini adalah satu-satunya vlog di mana kami berdua melakukan ulangan pendakian pada tempat yang sama. Kau carilah dekat dalam channel kami ni, tak ada lagi tempat yang sama hiking 2 kali, tak ada. Ini adalah tempat yang pertama disebabkan kami nak menunaikan kira macam permintaan jugalah daripada Hafiz, sebab dia kata dia nak try betul-betul momen hiking ni. Dan kebetulan dia bersama dengan kami di Terengganu ni. So pilihan kami untuk belanja the view yang cantik, so kami pilih tempat yang kami dah pernah sampai, Bukit Keluang. Dalam kiraan 3. 1 mati. Mati juga. Bawah tu air pun mati juga. Cantik tak, Bis? Komen, Bis. Tengok sana. Kau komen tengok pasir bawah buat apa? Tengok sana. Bukit Bubus sebelah sana. Itulah Pulau Pen. Pulau Pen?
Kan? Pulau nasi lemak mana? Tunjuk, mana? Okey. Di sana. Tu yang tu, Dengan okey. dua kereta kecil tu. Oh, betul. Tak tahu nak jawab apa. Dia dah pandai sekarang. Mana-mana korang yang belum sempat ataupun baru je kenal dengan channel kami ni, so ini adalah pemandangan daripada bukan puncak tapi antara viewpoint yang ada di sepanjang pendakian kita menuju ke puncak. So kita dah menghampiri puncak dah pun. Okey, kalau korang dapat tengok sebelah sana tu, yang di sebelah belakang sana tu, tu adalah bahagian teluk di mana pada vlog yang lepas kita dah pun hiking di Bukit Bubus. Yang mana Bukit Bubus tu adalah, kalau aku boleh istilahkan, sebagai blok di sebelah sana, dan Bukit Keluang adalah blok di sebelah sini. So dua gugusan yang sejajar tapi berasing. Ada macam ada satu laluan di tengah-tengah antara dua-dua bukit ni. Betul? Cik. So ni antara viewpointnya. Hafiz tadi dah nak nangis dah. Dia kata tolong abang, cepatlah sampai puncak. Tolong ah. Ini boleh nampak puncak. Tak masalahnya dah habis. Dia tengok view. Bukan tahu bagi komen pun. Cuma minta dia komen. Okay, korang subscribe, aku terkejut. Lain macam dia punya request. Okey, kami dah pun sampai di bahagian puncak Bukit Keluang. Tapi yang aku nak tunjuk sekarang ni adalah, aku cuba zoom so korang boleh nampak. Kalau pada vlog kami yang sebelum ni, siri hiking kami di Bukit Bubus, itu adalah puncak Bukit Bubus, dan kami berada di puncak Bukit Keluang. So hanya dipisahkan dengan jarak yang sedemikian rupa, boleh nampak daripada puncak ke puncak. Belak-belak je. Belak-belak je. Baca je soalan. Pilih dulu, nanti saya bacakan, lepas tu kamu jawab. Masuk. Nombor 2. Nombor 2. Yang kita keluar sini mana nak kenapa nak Peace, peace. Apa ba? Kita kena tanya. Santai. Mood santai. Kalau kita orang ada 3 orang, so satu orang satu soalan boleh? Oh boleh, boleh sangat-sangat. Okay. So J dulu, nombor 2. Hai. Hai guys. Kami nak interview 3 orang hikers. Tiga orang tu ada dekat sini. Dia bawa kamera sekali sebab nak masukkan dalam YouTube. So let's go. Soalan pertama, bagaimana keadaan trek dari segi keselamatan dan keselesaan? Macam mana trek dia dari bawah ke atas tu? Apa pendapat ke komen? Macam mana dia punya keadaan? Trek dia cukup jelas. Beginner friendly ke? Susah ke? Senang ke? Licin ke? Bagi saya beginner friendly juga. Kemudahan tali pun ada. Tak susah, tak senang juga lah sebab dia agak pacak. Soalan seterusnya, siapa jawab? Abang? Abang ke abang? Pilih dulu Fiz, aku last. Adakah papan tanda ataupun penunjuk arah mencukupi sepanjang laluan? Macam apa, penanda arah tu semua, bagi saya semua cukup. Cukup dan benda tu jelas, orang dapat tengok. So benda tu bagus lah. Okay, last question. Apa yang mendorong abang untuk naik hiking di Bukit Keluang ni? Bukit Keluang ni sebenarnya saya berdua dengan kawan ni adalah pendakian yang kedua. Dan kita orang buat YouTube channel tak pernah lagi repeat tempat yang sama 2 kali. Tapi kali ni special sikit pasal kami bawa seorang yang nak merasa sangat experience hiking. So kita bawa dan pilih Bukit Keluang ni pasal view dan dia punya trekking tu lebih mesra pada pendaki-pendaki baru kan. Oh, first time ke? Dia first time. Oh, dia first time. memang sesuai untuk beginner friendly lah ni. Okay, that's all from us. Terima kasih. Thank you. Alright. Bye dulu. Mau bye-bye juga. Bye. Dadah. Jauh-jauh dari Melaka pergi sini. Saya pula dekat ni. Buat assignment dekat apa ni? Gabung. Oh, Dabung. Saya masuk tab 3 Gabung.
So ni untuk assignment untuk subjek apa? Korang ambil course apa? Kami kos keusahawanan pelancongan. Oh. Kalau kau ajak mana pun hari ni, kalau Hafiz yang juru kamera aku nak je. Menyusahkan aku ya. Cepat, aku nak kau record juga. Aku tak kira. Jangan off. Okey, nampaknya berakhir sudah vlog kami untuk kali ini. Siri pendakian kami kali yang kedua di Bukit Keluang yang terletak di daerah Besut, Terengganu Darul Iman bersama dengan J dan juga Hafiz. Tapi beza untuk kali ini, sebagai sedikit tambahan untuk yang terakhir, kita ikut trek yang sama waktu kita naik. So waktu pendakian kali yang pertama dulu pun kita ikut di trek yang berlainan yang turun ke bahagian pantai. Tapi untuk kali ni kami decide untuk turun di trek yang sama kita mendaki. So terima kasih pada semua. Terima kasih pada J dan juga Hafiz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada vlog yang akan datang. Yang baru jumpa, jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are WJ, satu matra, dua suara, satu aksara. Tidak dipinjam dari lokal, hobi diangkat jadi wacana. We are WJ, satu matra, dua suara, satu aksara. Tidak dipinjam dari lokal, hobi diangkat jadi wacana. Dalam kepala otak kau, apa ada satu nama air yang memang dalam kepala kau nak sangat sekarang ni? Baru lepas turun ni, sebelum naik kereta, sebelum kita pergi cari kedai, aku nak engkau plan satu air apa? Ha? T5 ais. T5 suam. Ji nak minum apa je? Kalau saya nak cari cendol. Wow. Cendol. Cendol. Sebab tu kau baju lain, kau mazhab lain kau ni. Orang mazhab cendol kau ikut aliran dah lah suam tu, orang nak air. Oh. Yang dah lama.